Pernah dengar macam mana seorang bilioner tak bayar cukai secara sah? Diorang guna strategi buy, borrow and die. Okey, tapi persoalannya, bolehkah strategi ini diguna pakai dengan undang-undang cukai dekat Malaysia? Okey, jom kita bedah. Okey, langkah pertama ialah buy atau beli. Golongan maha kaya tak simpan cash banyak-banyak. Mereka beli aset yang nilainya akan naik dari semasa ke semasa. Contohnya, hartanah komersial, bangunan syarikat atau saham berkualiti tinggi. Aset-aset ini adalah enjin kekayaan mereka. Bila mereka nak pakai duit tunai untuk bisnes atau gaya hidup, adakah mereka jual aset itu? Tidak. Sebab bila anda jual hartanah di Malaysia, anda mungkin akan kena cukai keuntungan harta tanah, RPGT, Real Property Gain Tax. Jadi, apa mereka buat? Mereka pergi ke bank, cagar aset tersebut dan buat pinjaman, refinance atau margin financing. Kenapa? Sebab di bawah undang-undang cukai, duit pinjaman bank bukanlah pendapatan bercukai, non-taxable income. Anda dapat tunai berjuta tapi LHDN tak boleh cukaikan duit pinjaman anda itu. Okey, langkah terakhir, kedengaran agak ekstrim lah. Okay, die atau meninggal dunia. Bila pemilik aset ni dah tiada, hutang bank tadi boleh diselesaikan dengan polisi insurans nyawa atau MRTA. Okay. Dan ini bahagian paling best kat Malaysia. Kita tiada cukai harta pusaka, estate duty. Ia dah dimasukkan sejak tahun 1991. Jadi waris atau syarikat akan terima aset yang nilainya dah berlipat kali ganda tu tanpa sebarang cukai warisan. Okey. Buy, borrow and die. Ia membolehkan kekayaan korporat dan keluarga diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi ingat, strategi ini perlukan aliran tunai syarikat yang sangat kukuh untuk bayar faedah bank. Ia bukan untuk semua orang, tapi ia ilmu yang anda wajib tahulah. Okay, nak tahu lebih banyak lagi strategi kewangan dan struktur korporat yang sah di Malaysia, jangan lupa follow Findoc dan save video ni serta dapatkan buku Jangan Bayar Lebih dan Perniagaan Semudah ABC di Showcase. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.